Korang pernah dengar tak duit masuk walaupun tengah tidur? Ramai orang kerja siang malam tapi bila terpaksa berhenti kerja, gaji mereka pun terpaksa berhenti juga. Kau bayangkan umur makin naik tapi tenaga makin kurang, tapi gaji tetap nak kena cari juga. Kalau tak, dapur tak berasap. Korang pun pernah rasa macam tu kan? Kerja kuat tapi tak pernah rasa bebas. Duit masuk hanya bila kau keluarkan peluh je. So, jalan keluar daripada semua ni, kau tahu apa? Iaitu pendapatan pasif. Pendapatan pasif ni iaitu kau buat kerja sekali tapi hasil dia akan masuk berkali-kali. Contohnya macam kau bagi sewa rumah, dividen ataupun bisnes yang modal kecil tapi untungnya berkali-kali. So, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah hidup kau jadi lebih tenang. Kau akan sentiasa ada duit walaupun kau tengah tidur, kau tengah pergi travel ataupun kau tengah sakit, dan kau akan sentiasa akan ada duit. So, persoalannya kat sini, bagaimana korang nak mulakan pendapatan pasif ni? Kan, kalau korang ada idea, korang boleh komen kat bawah ni. Alright? Assalamualaikum.